Tadi bukan. Maksud saya sikit. Tadi siapa yang mendak Pakej Ramadan RM59. Tengok ada siakak, ada toyang, ada telur, ada kelang, nasi 2, air buah 2. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak pergi buka puasa. Dia orang ada ramai. So hari ni nak buka puasa, hari yang terakhir puasa. Kata terakhir puasa lah, maksudnya minggu yang terakhir. So kita orang ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni. Ding ding ding. Okay. Okay, go. Lagi ada? Dah ada? Tunggu lagi jap. Jom. Nanti kita sambung balik. Hari ni video on board pun tak ada ke? Tengok. Macam mana nak ambil video on board? Tengok lah nanti kalau ada masa free kita ambil. Kalau tak ada lah. Okay. Nanti kita sambung. Jom. Okey, dah sampai dekat kedai Syakap Garing Cili Songkla. Sampai Songkla jauh Jauh ya. Hari ni ride ke Songkla. Ni Songkla. Tengok. Dah harga rasanya. Bukan minum dah dia. Dah harga. Baik nampak segar, ada setera dia. Tadi bukan. Maksud saya sikit lah. Terpaksa. Okey, kita dah sampai ni nak makan. Dah order lah lagi. Betul. Cuma macam mana? Baik je. Tadi titik sekejap lah. Titik sekejap. Tadi siapa yang mendak Siapa yang mendak dia? Tahu. Nanti kita tengok kepala mendak. Mana kepala mendak? Kepala mendak tu dalam. Dia mula-mula tu. Ni baik ni. Bulan puasa ni baik sikit. Tidak 39 tak ada dah. Hari ni cemerlang. Okey, ramai kau ada CIZ, Y Suku, motor-motor kat kedai. Tu ambil gambar. IG ke TikTok? Come on. Apa sini? Sekarang kau apa ni? 658. Baru pun 658. Lagi 20 minit. 20 minit tau? Lebih kurang 20 minit.
Baik, nanti kita sambung. Jom. Ni. Ni kepala mendak. Kepala mendak ni. Ni mendak lu. Ni mendak lu. Lah. Ada. Ada. Kepala. Ada dulu. Ni dulu mendak. Orang lain mendak. Suku jalan kan. Dapat dia. Sudah. Nasib baik dah sampai Dungu. Kalau tidak kita je. Ya, balik lagi lah. Baik, nanti kita sambung. Jom. Nak order dulu. Package Ramadan RM59. Tengok ada siakak, ada toyang, ada telur, ada kelang, nasi 2, air buah 2. Jom. Sabarlah. Kiri. Tadi dah habis ayat ni. Ali ya. Paling mendak lagi. Ni paling. Tapi dok nak buat video ni dok dah. Kau bawa nak kamu ni. Ni dah mendak ni. Tidak. Baik. Aku menjurus. Duduk dalam tu. Gepih. Aku menjurus. Tengok. Tiba-tiba ada ni. Ai, siapa nak datang sini. Ai. Tu bagian-bagian mana-mana ni? Lulus. Terbaik. Ni orang jauh ni. Ni jauh. 79. Baru 79 Nanti 7 berapa ni? Buka ni? 7.20 7.19 minit. Gonok lah. Tapi jalan je. Cuaca nak hujan. Ni Syah. Minum minum dah. Syah kena dia? Okey tak? Okey, alhamdulillah. Ada benak dia? Tak ada. Ada benak? Kacau. Mek marah Tak ada. Ada. Awak yang depan tu dulu. Hari kata suruh Cung kasih dulu. Cung. Manis tak air? Siap pun. Terima kasih lagi. Bagus. Cung bagus. Cung hilang dah udah saka. Hilang. Elak Cung, jangan marah Cung. Gurau je Cung. Hilang dah kau cuy. Hilang. Ikan dia dah sebelah nakam. Lah nasi bibi ya. Oh. Tapi kalau nasi di bibi ini kita pasal perang. Habis pun berperang di kawasan. Okey, dah selesai makan. Selesai dah makan. Kenyang. Boleh tahan. Awak je tengah makan ni. Nanti kita sambung, okey. 1, 2, 12. Saya okey. Songkla hari ni Songkla tu apa? Tadi betul tak? Semua ada. Terbaik Oh, best. Best Macam mana makan sini? Baik tak? Baik. Ada lah kita panggil. Kita panggil beli. Makan tinggal beli. Oh ni tak apa lagi. Oh ni kanan lagi. Tengok. Kepala pun kepala lah. Aduh. Tamu tinggi lagi tau. Ada lagi. Habis tau. Alhamdulillah habis betul. Kita clear ni. Lagi tau. Mana boleh makan sini baik. Baik Alhamdulillah. Baik. Ni bukti dia. Ni bukti dah siap lagi. Dah siap. Dah siap lagi. Gambar ni yang kahwin. Ya dua orang ni dia tukar berapi je. Kenting mendak.
Mana leader mendak? Oh, leader mendak. Kaki mendak dia, makan banyak kali. Dia ni. Ni permulaan dia. Balik belakang kali balik. Balik gerak. Nanti kita sambung. Tanya saya. Kalau orang tanya saya lah kan, box ni apa saya isi kan? Ni helmet, full face and jacket. So kalau korang nak pakai ni tak ada hal lah. Okay, barang-barang lain lagi kan, untuk simpan lah. Malas nak bawa kan. So mudah lah, 45 liter. So nanti kita sambung. Angin pun sekarang dah kencang kan. Kemungkinan ada kena hujan sikit. So tunggu dia orang makan dulu, and nanti kita sambung balik lah on the board nanti. Jom. Okay geng, so dah selesai dah. Kita nak gerak lah. Okay, nak gerak dah. Semua dah kenyang, dah standby. Okay geng, so jom kita gerak dulu. Okey geng, alhamdulillah dah kenyang, dah selesai. Dia orang nak isi minyak sekejap, lepas tu kita orang nak gerak balik ke Bandar Terengganu. Alhamdulillah geng, selesai dah. So saya tak isi minyak kot, tunggu dia orang je. Tunggu dia orang jap, isi minyak jap. Nanti kita orang teruskan perjalanan kita. Bunga api, bunga api. Mantap geng. Bakar lagi geng. Nak tengok ni geng. Ramai geng motor bakar. Terbaik. Jom kita gerak sekali geng. Allahu Akbar. Bazar raya dah ada. Meriahnya Dungun geng. Alamak. So bertambah lagi ahli-ahli koroni. So kita orang nak balik sekali lah. Agak-agak cuaca cantik. Nak teruskan perjalanan kita sampai ke Kuala Terengganu dengan selamat. Semoga berpihak pada belah kita kan. Agak-agak cuaca berpihak pada belah kita. Tengok kat belakang tu, dah meriah kan. Tadi tak ramai pun, sekarang dah ramai. Sebenarnya memang kita orang selalu buat lah setiap tahun, untuk kita orang ride buka puasa sekali kan. So kita iftar sekali-sekali. Sebab yelah nak jumpa pula payah, masing-masing sibuk. Sekarang ni je waktu-waktu yang free kan. So ada kelapangan masa tu saya join lah. Kalau tak ada, tak boleh nak join kan. Ramai juga hari ni. Tadi dah 12, dicampur lagi sikit-sikit. Lancur dulu geng. Jom layan. Okey geng, dah sampai dekat Marang. Ada saya saja layan-layan tadi. Ada tidur. Gila. So yelah, saya follow dengan Arif jadi. Saya layan je kan. Apa lagi nak buat tak ada video. Ini pun saya ingat video last bulan puasa ni. Lepas tu dah tak ada lah lepas ni. Nak raya lah kan. Tengok lah, kita raya dulu lah. Lepas raya nanti insyaAllah ada video lain. Sekarang ni tak ada lah. Lompat. Jodoh juga. Layan malam-malam kan. Perut dah kenyang, tak ada hal. Nak pergi mana-mana pun on. Tapi kalau siang hari jangan. Baran tu. Bawa motor pun baran tu. Aduh. Yang depan ni model ES 250 W motor. Ni pun laju juga. Saya nak santai.
Yang lain tak tahu ke mana lah. Katanya lepas makan nak santai. Saya ingat santai. Mana pergi dia orang ni. Cari. Okey, dah sampai Rusila dah. Katanya nak pergi Moreh. Kau tahu lah, di Terengganu ni banyak tempat Moreh. Terutamanya di yang saya tahu lah kan, yang saya sebut. Yang pertamanya dekat sini, dekat dengan Cendering. Cendering ni dia ada orang panggil apa Pantai Pandak. Lepas tu ada dekat Third, dekat Koli Ibai. Lepas tu ada dekat Batu Buruk. Lepas tu ada dekat Padang Maziah, dataran Austin. Lebih kurang lah. Lepas tu ada dekat bawah Dua Bridge kan. Lepas tu ada macam-macam geng. Yang tak sebut pun ada. Yang tak ingat lah kan. So apa itu Moreh? Moreh ni dia orang berniaga daripada pukul 9. Lepas pada kita berbuka lah. Maksudnya pukul 9 sampai pukul 2, pukul 3. Ada satu tempat tu pukul 1. Macam-macam lah. So dia orang akan buat jual makanan. So kalau korang nak bersahur, sahur siap-siap. Dan lepas tu terus balik tidur je. Esok kerja kan. Macam tu lah. Selamat datang ke Terengganu. Dah sampai dah geng. Jauh jalan naik ni. Aduh, seronok. Ni ada lukisan yang duk lukis. Tengok jalan macam basah je. Jalan basah kan. Okey, dah sampai dekat Cendering dah. Lega. Punggungku dah lega. Lama tak naik motor rasa sakit punggung pula. Sebelum ni okey je kan. Ni baru berapa kilo dah rasa sakit punggung. Pas nanti kita sambung lagi. Tu Syah pun dah penat dah. Syah. Dia mengantuk Dia mengantuk nak tidur lah. Tidur lah. Alah. Tidur. So dia kan nak pergi minum dulu. Lepas minum kita orang akan beransur balik lah kan. Okay. So hari ni vlog pasal pergi buka puasa je. Lama dah buat vlog lah. Jom kita lancur dulu. Nanti kita sambung geng. Okay, makan vlog hari ni. Aku aku like santai ni, geng santai. Makan kepuk ni. Puding puding yang banyak ni. Tengok. Jack. Kali angin. Kali angin ke? Kali hujan dah. Tadi dekat Dengu, sekarang Terengganu pula. Dia Moreh tu. Lepas ni Moreh nak balik lah. Kena pergi aneh aku. Geting pula. Nanti kita sambung. Jom.